pergi cari breakfast. Dekat apa nama tu? Apa nama tu? Masjid perjalanan Melayu Tabruk. Masjid Tabruk. Cari breakfast kat Masjid Tabruk. Tadi yang beli ni mesti kat Melayu lah. Lagi kan beli dekat sebab tu orang tu tengok betul Lampung ada duduk-duduk. Pakai sedap Anjay, pakai sedap Anjay lah. Ha. Murah dengan hak yang sini? Sini murah lagi ya? Jumpa ya. Hak yang dengan sini murah ya? Sama ya? Sama-sama. Tapi kalau dekat Danok mahal lagi. Nak mahal. Danok dengan haknya Danok mahal lagi. Tak ada mahal lagi. Oh. Sampai Malaysia je tak makan dah, tak nak pergi makan Hajar. Lagi nak kereta dengan pergi makan Hajar bakal dah ni. Tak main beli sini. Dia hidup pun mahal Hajar. Di Danau. Tahu itu buat apa ni cakap. Dah. Takut. Saan dia? $10 เอา54จ้าTu dia sarapan pagi. Sarapan pagi kita hari ni di Permul Tempat ni tu. Permul Tempat ni. Tabruk. Tu dia. Kita ada mi. Lepas tu ada nasi. Cakui. Dia kata tadi cakui ni sedap. Nak balon. Tu macam telur kan, Bik? Dah, Buku mana kau? Macam sekaya, pulut kaya. Ni mai okey ni. Kita try rasa. Sekarang kita cari pulut ayam kat sini. Kat sini pun ada seri dia pun. Ada sini. Haji. Ada gerai makan. Ada 7-Eleven. Ini ada pulut ayam. Kita try tengok ni sedap lah pulut ayam dia. Rasa lagi mudah lah. Ada masjid keliling dah banyak kedai makan halal. Ini tu? Ya. Itu je dengan pulut. Ha. 7-Eleven. The cheese sandwich. Sandwich ada 37 74. Ni kau roti bakar cheese. Halal. Halal tu.
Yang ni favourite anak aku ni. Oh, biasa. Ni 24. Besar sangat. Tak tinggal dah. Tak tinggal dah pakai tani. Ni? Masjid apa? Masjid apa, Bik? Masjid ikut tu Masjid Jamiah Islamiah. Masjid Jamiah Islamiah. Tapruk. Tapruk. Masjid Jamiah Islamiah dekat Tapruk. Dia punya pulut ayam dia 25 baht. 25 baht. Saiz ayam 25 baht. Tengok asal dia lah. Ambuh ayam banyak-banyak betul. Tak syok awak dia dalam kek ni. Pulut so ayam ah. Oh, ayam ni kahit. Dia goreng. Ayam ni macam dia kan sikit. Ya, ya. Kau makan apa? Tapi dah ada ni. Ayo. Lah kan balik aku beli kan. Ayam ni macam kahit. Kan. Okay, kawan-kawan semua dah pun settle breakfast. So Pak buah motor terus ke Krabi yang Phuket. Saya balik Toyah sebab saya tak jadi nak ikut Yabah sebabkan ada urusan kerja esok. So selesai lah mai ke Danau, mai melawat kawan semua, puteran dari Imam Masjid area Klang Prik, Sadau. Kami makan dekat masjid yang dia recommend. Banyak makanan-makanan halal kat sini. So ni adalah perjalanan video saya balik ke Sepadan lah. So tengok segi video ada tak mana saya singgah. Kalau tak ada apa, terus masuk ke Sepadan Malaysia. Okay, singgah beli pulut ayam ya. Dengan pulut mangga nak bawa balik. Boleh lah, ada juga. Kita makan nak bawa balik kat sana nanti. Jadi pergilah 7-E beli apa yang patut. bagi orang-orang TM2. Sekarang dia bagi orang custom.
Laporan custom selesai. Okay. Selesai sudah di Thailand. Faham tak dah? Boleh ikut ni 22 bulan 21 bulan 21 bulan 12. Okay lah. Siapa je nak pergi dah sana banjir. Tapi kami pergi di Sadau tak banjir lah. Pesan banjir tu ada. Takkan nak makan kat Sadau tu dia tak sempat nak pergi Phuket. Tapi Krabi okey lah. Tapi Anyai tak ada apa lah. Tak payah pergi lah Anyai. Lambat lagi nak okey tu. Sekarang kita nak cop kat Malaysia. Terima kasih bang. Selesai sudah. Cop di Malaysia. Nak lepas sempatan custom. Tak apa custom. Susah custom. Oh, check tu. Terima kasih. Selesai custom Malaysia. Terus custom Malaysia.
daripada Danau. Pergi makan, balik. Terima kasih. Selesai sudah kita di Danau, dah masuk lepas tik hitam dan cek custom semua settle. So ni perjalanan nak balik je lah. So InsyaAllah balik Radin dengan selamat, cuaca pun okey. Terima kasih kepada semua yang nonton. InsyaAllah nanti ada video lagi, right? Kita akan buat video. Terima kasih semua. Jangan lupa share dan subscribe dan juga komen lah apa yang betul. Jumpa lagi di next video.